saya nak beritahu cara-cara kalau kita nak bayar touch and go. Pelawak Amir Raja Lawak kurang senang dengan sikap segelintir individu yang sering meminta bantuan sumbangan namun tidak bersungguh-sungguh mencari rezeki. Menerusi satu hantaran di Facebook, Amir berkongsikan meluahkan rasa syukur berjaya mendapat 18 arim dengan menjual barang di kedai besi buruk. Amir turut menegur segelintir individu yang sering menghantar mesej meminta sumbangan tanpa ikhtiar untuk menambah pendapatan dengan menjual barangan kita semula. Cari duit tepi jual barang kad besi buruk. Alhamdulillah dapat 18 arim. Yang do inbox minta sumbangan nak beli susu anak. Lelaki tak boleh pergi kerja sebab motor rosak tu tak cuba ke kutub tin, kutub kotak, cari besi untuk jual. Jalan kaki pun boleh. Bawa kereta sorong ke, tulisnya. Sementara itu, Amir berkata sikap berharap kepada ihsan orang lain tanpa usaha tidak sepatutnya berlaku serta mempersoalkan kenapa perlu malu untuk mencari rezeki dengan cara sedemikian. Takkan le malu cari rezeki cara macam ni, tapi tak segan inbox orang lain minta sumbangan nak beli susu anak sebab laki tak leh pergi kerja motor rosak. Ya betul struggle kita tak sama, tapi selagi ada daya, tak salahkan usaha. Saya yang orang kenal ni pun niaga air jagung tepi jalan juga, katanya.